dipakai oleh orang kafir. Takut tidak orang awam tidak tahu menggunakannya, bawa masuk bilik air, hukumnya tak boleh. Kenapa pejabat agama boleh diam? Biarkan kalau orang ramai dah buat jadikan baju menghina ramai-ramai ayat-ayat Quran. Menghina huruf-huruf Quran. Orang awam memang tak tahu. Kita orang kalau nak berdebat dengan orang dalam komen, nak berdebat dengan awam, macam berdebat dengan orang yang bodoh. Orang yang pejabat agama, kamu tahu agama. Kalau kamu tahu Quran, kamu belajar. Setiap huruf kamu tahu hukum. Bangkitlah pejabat agama. Jangan tidur. Buat sesuatu tindakan, wahai pejabat agama. Buat tindakan. Kau cek, ambil baju dia, rampas, tengok. Betul ke? Dalam baju dia tu ada huruf-huruf atau tulisan Jawi. Tulisan Jawi saya tak kisah pun. Kalau ngah, setakat capa, wah, itu ciptaan manusia, itu tak apa, dibuat corak. Tapi kalau huruf